Yang ni sesuai untuk korang lah ya, yang sukakan meredah hutan, yang suka meneroka tempat-tempat yang tersembunyi kan, macam tepi sungai, air terjun. Kau nak panjat bukit sikit, nak tengok matahari terbit, inilah dia, sesuai sangat untuk korang. Seat height 840 mm guys. Kita try duduk atas dia, tengok macam mana. Ketinggian aku 165 cm. Ada ngam kan? Nak dengar bunyi? Okay. Alright. Okay, inilah dia daripada CF Moto Light 250 Dual kan. Sesuai untuk korang yang sukakan off-road. Alright. Kita tengok bahagian-bahagian lain pula macam mana. Kita tengok sikit dia punya console meter dia, LCD meter. So datang sekali ada tempat mengecas kat sini, USB port untuk mengecas. Senang kan. Electric starter sini. Okey. Ni button hazard light. Ni ada horn, ni signal lah. Alright. Ni lampu tinggi, lampu rendah. So, okey, dia datang dengan projection LED light depan ni, dan dia datang juga sekali dengan DRL. Macam ni lah dia. So lampu belakang dia LED light juga. Pada aku untuk sebuah Gentra adventure macam Scrambler kan, yang ni datang dengan tangki yang cukup besar, 13 liter. Dia datang sekali dengan dual purpose tyre dan rim bersaiz 21 inci. Spoke rim lagi, cukup ringan, sesuai untuk halangan-halangan sewaktu korang nak explore kawasan Belukar ke apa ke kan. Memang kena lah. Dan bunga dia pun cukup tebal. Tayar belakang bersaiz 19 inci. Spoke rim. Okay. Disc depan belakang. Alright. Dia ada ABS juga kan. Kita tengok sikit bahagian enjin dia. Dia datang dengan capacity enjin 249cc. Dari segi power dia datang dengan 25.3 horsepower dengan 22.5 Nm of torque guys. So dekat bawah ni dia ada juga penghadang enjin dekat bawah ni, tapi plastik je lah. Alright. Dengan berat 150 kg gengs dengan look yang dia ada, sebuah Gentra adventure kan. Yang ni sesuai untuk korang lah ya, yang sukakan meredah hutan, yang suka meneroka tempat-tempat yang tersembunyi kan, macam tepi sungai, air terjun. Kau nak panjat bukit sikit, nak tengok matahari terbit, inilah dia, sesuai sangat untuk korang. Harga dia macam mana pula? Tak sampai 10,000 korang dah dapat dah Gentra ni, tidak termasuk cukai jalan dan insurans. Jadi baik kawan-kawan yang nak dapatkan Gentra idaman korang boleh je datang ke Chaiken Motorcycle. Terdapat 10 cawangan di sekitar Lembah Kelang, dibuka setiap hari termasuk hari Ahad. Dan kalau korang datang sini, boleh jumpa dengan tim-tim sale Chaiken Motorcycle kat sini. Alright, kalau korang tak nak datang, korang call, hubungi di ruangan komen dekat bawah ni. Alright, tak ada masalah. So, nak dapatkan Gentra idaman korang, turun ke Chaiken Motorcycle. Abang kan pomen, patut abang lah recommend kat saya pakai minyak apa. Apa tu? Barang baik ke bang? Serius ke bang? Minyak apa ni bang? Dari mana? Minyak Igor dari France.